Tak, sebab sebelum kau kena maki jangan kau fikir. Kenapa sedih Boleh rasa sedih sebab sebab saya plan dengan abang benda ni kan dah lama kan. Aku tak nak minta apa-apa pun. Guys, Syukur aku pun turut nangis ni. Sekarang saya tak pernah naik train. Saya ride all the way. Sebabnya bukan apa. Saya dengan Eliza ni orang susah. Okay, are you ready? Roll it, baby, put it on. Rock it, put it down like that. Assalamualaikum, mari. Korang yang tengah tengok video tu, korang tengok dulu iklan ni. So, saya daripada Crack the Box. Saya menjual seluar workwear macam Dickies, macam Kahat dan everything about workwear. So, seluar ni korang boleh pakai untuk riding. Macam mana saya riding selama 13 hari, saya, Abang Boy, Elizad dan juga Abu menggunakan seluar Crack the Box. So, kalau korang nak tengok seluar-seluar ni ada, korang boleh masuk dekat platform TikTok. Setiap hari, Sabtu Ahad kita cuti. So, korang boleh beli dekat sana. Mari. Episod yang ke-6, hari yang ke-6. Selepas kami bermalam di Pai, kami teruskan perjalanan kami untuk sampai ke street number 3. Dan habis saja kami di street number 3, kami bermalam di Utaradi. Mari. Okey korang, sekarang kita berada di Pai. Dan perjalanan kami daripada Pai untuk sampai ke street number 3. Dan sepatutnya call time untuk gerak daripada Pai ke street number 3 sebenarnya pukul 7. Tapi saya ingat masa tu saya tengah sakit perut dan membuatkan Abang Boy dan juga Elizad menunggu kami agak lama di luar. Dan sempatlah diorang jumpa dengan orang-orang Malaysia dekat depan hotel di kawasan Pai. So kita bergerak daripada Pai untuk sampai ke street number 3. Dan ini adalah pengalaman yang terbaru bagi saya. Saya tengok dekat Google gambar street number 3 tu cantik. Tapi perjalanan nak sampai ke sana akan mengambil masa yang lama. Cuma kita bergerak dengan santai. Yang penting kita kena sampai ke street number 3 sebelum gelap. Sebab nanti bila dah sampai dekat sana nanti, kita nak turun daripada street number 3 tu, kita plan akan masuk ke Pattaya. Jadi kita tak nak kita keluar daripada street number 3 dalam keadaan gelap. So korang enjoy dulu pemandangan di Pai. Mari. Masa ni saya berpatah balik sebab saya nampak Elizad dan Abang Boy tiada di belakang saya. So rupanya diorang set up diorang punya kamera. So alhamdulillah lah, semua benda berjalan dengan lancar, tak ada apa-apa yang berlaku. So kami teruskan perjalanan kami untuk ke street number 3. Assalamualaikum, mari. Ini hari ke-6 kita di Pai. Kita turun daripada Pai, kita turun ke bawah. Kita nak pergi mana bang? Hari ke-6 bang? Okey, makan fries dengan Pai. Kami dari Pai, Alibata 123, kami nak ke street number 3. Oh, street number 3. Yeah. Street number 3 tu tempat dia. Tempat Saya tengok Google cantik bang. Cornering dia. Tapi dia ada laluan khas motor tau. Dia ada kalau khas tengok motor. kan. Saya tak pasti. So kita akan check it out nanti. Tapi ini adalah checkpoint untuk setiap rider lah. Setiap rider akan pergi ke sini untuk mengambil gambar di dekat jalan raya tu ada tulis huruf 3. Special seat. Betul. Macam hari tu kita dekat curve 33 kan. So dia ada 3 kan. So kali ni kita nak ambil kat street number 3. Okay, nanti saksikan video kami yang seterusnya. Check it out. Mari. Saya Elizad Sharifuddin. Saya ingin menjemput sesiapa yang mungkin berada dekat KL tu kalau berkesempatan pada hari ini dan juga esok untuk datang ke Mitat daripada pukul 10 pagi hingga 10 malam, di mana kita ada showcase Affin Universe Anniversary Showcase. Untuk ahli Vincent pun akan ada berada di sana, ada macam-macam aktiviti. So korang bawa family ke Affin Universe Anniversary Showcase Mitat 10 pagi hingga 10 malam hari ini dan juga esok. Okey. Mari. Di sebalik kejayaan Elizad, di belakang dia adalah suami dia sendirilah. Kebiasaan untuk video-video sponsor, Elizad akan minta tolong Abang Boy lah untuk record. Kadang-kadang ada tim dia juga yang tolong. Tapi yang terdekat, Abang Boy sendirilah yang akan turun untuk bantu video editor dan sponsor-sponsor yang Elizad buat.
Kat mana? Ada ya? Dekat mana? Bawah Nan. Ni bawah Nan. Okey, bukan. Kita masih lagi dekat lembah nak naik ke Gunung Ganang street. Apa tadi? Street 33. Street 3 lah. Street Number 3. Number 3. Sorry. Number 3. Nanti lagi sejam kot sampai ke atas. Oh, lagi sejam Lagi sejam macam tu. Mengantuk lah jalan dia. Ya. Awak ngantuk? Saya okey. Okey, Alhamdulillah. Ya. So saya buat view besar tu. Okay, nice. Lembah dia Nampak macam jauh lembah dia tu. Bang, cakap sikit bang. Apa macam mana cerita sikit? Roti canai, roti nan, kita lagi 80 km sampai ke Nan. Okay guys, kalau daripada Pai ikut jalan ke Golden Triangle tu, kalau terus ke Golden Triangle, ke kanan kita ke Payau. Payau tu kita pergi straight, lepas tu kita belah kanan ke Nan. Jalan daripada Nan, sepanjang jalan ni pemandangan dia amazing guys, memang cantik guys. Cuba tengok lembah tu. Cantik. Kita nak naik ke atas tu. Ini dah macam ala-ala luar Prabang punya style lah. Bau pun bau Prabang ni bang. Okay, jom selfie ambil ramai. Gambar ramai. Nampak situ Bil? Tak, sebab sebelum kau kena maki orang, aku fikir Saya nak share sikit. baru nak sentimental. Saya nak share sikit. Lizard dia boleh kongsi tak? Kenapa sedih Boleh rasa sedih Saya sebab saya sebab saya plan dengan abang benda ni kan dah lama kan. Lepas tu saya dapat datang ke Nan ni kan, nak naik street number 3 ni kan. Memang dah lama lah, maksudnya kita nak buat Death Highway, lepas tu Thousand Corner, lepas tu kita Thousand Corner tu dah biasa. Untuk street number 3 tu, sebab kita tahu view dia cantik, dia macam ala-ala luar Prabang, tapi dia sejuk juga boleh sampai atas lagi So masalahnya dia sampai tu, masalah sampai tu itu yang tersebab tu. sebab yelah, plan dah lama, kerja syuting sekali Allah bagi seronok tu. Alhamdulillah. So guys, ni air mata bukan air mata drama bukan air mata perempuan tidak ternikah. Ini memang original daripada leluhur hati So bang, terima kasih bang kerana bawa wife abang dan tunaikan impian dia. Sampai dia terharu lah menangis atas motor. Dia memang gila ride ni. Saya nampak boleh, lah. Kalau boleh sampai ke China dia ajak, tapi dekat sini pun dah Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah ni. Saya pun berterima kasih lah sebab syukur Alhamdulillah kerana dapat isteri yang gila ride. Saya pun dapat tumpang momen bersama-sama dengan orang yang sayang. Tak, dia sebenarnya bila kita kan syuting penat kan. Berapa lama dekat Kita ada dua pemandangan, satu kat sana, satu dekat sana. Jom kita selfie. Aku tak nak minta apa-apa pun. Guys, Syukur aku pun turut nangis ni. Aku tak boleh dengar ujung-ujung tu. Ternangis sekali. Ni tadi, ya Allah, biasa ya Allah, terima kasih ya Allah. Sampai Ya Allah, kau bagi seronok tu. Kau bagi best. Siang. Okay. Okay, apa? Memang sedih, rasa je sedih tu. Tak boleh lah. Tak boleh. Okay, thank you guys. Stay tune lagi. Berapa? Sekejap 80 km.
Okay, kita telah pun sampai dekat Curve 3. Street number 3. Street number 3. Bang, review sikit bang. Okay. Kalibata 123, this is street number 3 Nan. Ini dah tempat checkpoint atau tempat kemestian untuk setiap rider pergi. Tapi apa yang selain daripada street number 3 ni, road number 3 ni, sebenarnya kalau korang pergi ke Nan, pemandangan yang cantik korang tengok kat sana. Pemandangan dia macam luar Perabang kan. Betul lah. So memang berbaloi lah. Right, sejak kita dapat menikmati pemandangan, ketenangan kan. Alhamdulillah. Bumi cinta Allah, cantik Allah. Masya Allah. Tak tahu nak gambarkan lah. Dia punya happy tu. Dapat Tapi- juga berjaya sampai street number 3. Terasa yang bawang jauh dia. Rasa inilah rider. Betul. Kalau biker dia pergi Phuket, Krabi, rider dah sini. Betul bang. Saya rasa lebih kurang macam 1000 corner ke bang? Betul. Kan? Dia punya selekor lebih kurang 1000 corner je. Cuma 1000 corner dia Ada sertifikat. ada sertifikat, sini tak ada sertifikat. Ni tak ada. Tak ada. Kita boleh buat bang sertifikat kita. Boleh lah, kita boleh buka kat Buka. kedai tu. Kita boleh buat sertifikat ni. Betul juga. Jadi kita bincang bisnes bang. Bila balik KL nanti. Right. Mari. Okay. Berbaloi guys. Bang boleh ulang bang. Okay. Dia lambat boleh ulang bang. Tak apa, apa cakap lain tak apa. Okay dah. Okay, street number 3 ni amat bermakna bagi saya sebab dalam Violent Storm Motorcycle Gang saya nombor 3. So ini adalah jalan saya. Number 3. Betul. Cantik bang tempat dia. Kau nyanyi sikit bang. Abang buat lagu 有 bang. 令我只一生不羈風中我只有那位伴也有啲對啲到不係了了手所有都可以那位伴也有啲只你我Ni apa? Abu. Bang. Ya. Saya minta maaf abang, saya nak tanya sikit abang. Ya. Soalan ni saya berat nak bagi tahu kat abang. Tapi saya jadi tanda tanya, saya nak tanya juga. Sepanjang abang ride kan, abang pernah naik train tak bang? Saya tanya ni minta maaf bang. Saya takut salah soalan tapi saya nak tanya je. Sebabnya soalan sensitif sebenarnya. Oh ya. Okey tak apa, jujur Sepanjang saya ride motor besar ni daripada 1995 sampai sekarang saya tak pernah naik train. Saya ride all the way. Sebabnya bukan apa, saya dengan Eliza ni orang susah. Kita pun makan 7-Eleven je kan. So nak naik train pun nak perlukan kos tambahan. So kita prefer ride all the way. Pergi dan balik ride all the way. So harap-harap motor kami dalam keadaan baik lah, yang tidak memaksa kami untuk pengangkutan lain lah. Itulah jawapan yang sejujurnya. Okay, so saya tanya ni tak ada apa lah kan bang? Ini memang saya. Ini memang jawapan ikhlas. Bukan ikhlas lah, memang yang betul lah. Saya tak pernah naik. Okay. Faham. Okay, tadi kita dekat street number 3. So sekarang dah malam. Dekat daripada pagi tak share. Tu lah saya nak cerita ni. Sekarang dah malam tau. Pukul apa sekarang sekejap? 9. Banyak lari tu bang? Oh, pukul 9. Kita gerak daripada pagi pukul, sorry saya lambat minta maaf jangan marah janji pukul 7 tapi kita datang 7.30 sebab saya cirit berit. So kita jalan tak henti-henti, last kita dekat street number 3. So kita nak pergi ke Pattaya. Bila kita nak pergi ke Pattaya, mengambil masa yang lama sangat. Kalau ikutkan sekitar 7 pagi baru kita sampai, betul tak? Ya, 7 pagi esok baru kita sampai. 7 Tadi pagi. kita keluar 7 pagi semalam. Betul. 7 pagi esoknya dah 2 hari dah atas motor. Betul. So kita nak teruskan. Saya nak, Elizad nak, Abang Boy confirm lah, tak payah tanya lah, dia riders kot. Tapi Abu ni sekarang ni, kenapa karakter dah berubah? Dia macam berubah bang. Kenapa bang? Okay, so ada apa-apa kata tak? Diorang tengah video call. Okay. Kata-kata selagi semangat kita jalan lah. Kita Sebab teruskan kalau lah. penat, biarlah penat. Habis besok sementara tengah laran Oh. ni. Sebab korang pun bukan jenis tidur awal. So sini baru pukul 9, 10. Boleh kot lagi tambah 4 jam ke pukul 2-3 pagi kita lihat balik. Sampai lah.
Kalau tumpul sangat pun kami 2 pagi masuk Pekanbaru, Ya betul. kita check in je. Ya betul. Okay, so kita teruskan InsyaAllah. Tak dengar awak. Okay, mari. Terali. Okay, kita dah sampai dekat Araya Hotel. Oi, kita nak teruskan ke Pattaya. Oh bang, tapi first day lagi gila kita buat 9. Tak, 8 lebih. 8 lebih. Dekat 9. Sepatutnya kita terus ke Pattaya. Mesti awak kena kira daripada Rumah. rumah ataupun Rawang ke rumah lah. Rumah ke Okay, saya sambung. Sepatutnya kita akan terus ke Pattaya. Tapi kita rehat lah. Sekarang dah pukul 12-11 malam. Kita dekat Araya Hotel. So nak ke Pattaya dah tak jauh dah, dalam 7 jam. So besok kita bangun, kita fresh, kita terus pergi ke Pattaya. So saya nak tutup untuk hari ke-6 ni. Saya tutup. So jumpa kami hari yang ke-7. Mari.